Satu lagi menu khas Aidilfitri untuk anda cuba dekat rumah, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni kita nak buat sambal goreng pengantin. Yang ni memang sedap sangat. Caranya mudah saja. First kali kita nak gorengkan tempe, tahu dan paru yang telah direbus. Siap goreng, angkat dan ketepikan. Kemudian kita nak gorengkan hati. Masa goreng hati ni, make sure jangan lama sangat goreng, takut nanti keras. Agak-agak dah kecut, bolehlah angkat dan ketepikan. Kurangkan minyak, kita nak tumiskan 3 biji bawang besar dihiris halus. Kemudian masukkan bahan kisar. Untuk bahan kisar ni, ambil 1 biji bawang besar, 5 ulas bawang putih, 3 batang serai, 1 inci lengkuas dan setengah inci halia. Kisar halus ke semua bahan-bahan ni, kemudian kita tumiskan sampai masak. Masukkan juga belacan yang telah dibakar. Dia punya belacan dah blend sekali dengan cili. Yang ni dia guna dalam setengah cawan macam tu. Kita nak masakkan cili ni sampai dah pecah minyak. Next, masukkan air asam jawa, garam cukup rasa dan juga 1 sudu besar gula Melaka. Kacau rata ke semua bahan ni, kemudian masukkan udang fresh, hati bersama dengan tahu, tempe dan juga paru yang kita dah goreng tadi. Masukkan juga 200 ml santan kelapa. Kita nak masakkan ke semua bahan-bahan ni sekejap dan last sekali bolehlah tabur hirisan cili. Siap dah kita punya sambal goreng pengantin. Tersangatlah sedap. Siapa yang tak pernah rasa, korang kena try masak sendiri dekat rumah. Okey, senang je buat dia. Jangan lupa cuba tahu. Bye-bye.